Doktor, semenjak ni kan, ramai sangat wanita yang susah lekat. Doktor mau tahu tak apa punca dia? Kalau tengok daripada experience Dr. Mula kan, sebenarnya dekat luar sana ramai sangat wanita yang dah kahwin tapi tak dapat anak lagi. Ada yang setahun, ada yang bertahun-tahun, 10 tahun tak lekat lagi kan. Dr. Mu tengok kan, bila Dr. Mu sembang, Dr. Mu check ke, scan ke, satulah masalah yang paling common di kalangan wanita zaman sekarang ni adalah masalah PCOS. So korang yang tak tahu lagi apa PCOS tu, PCOS ni sebenarnya adalah satu keadaan di mana wanita itu tak mampu nak hasilkan telur setiap bulan. Dalam ovari dia, kilang telur kanan kiri tu banyak telur kecil-kecil setiap bulan. So sis yang kecil-kecil, terlalu kecil, 3mm macam tu tak boleh nak besar, tak boleh nak menghasilkan telur yang matang. So benda ni akan berterusan kalau kita tak bertindak. Kalau kita tak buat apa-apa, PCOS tu akan terus menguasai kita. Kau tak tahu telur keluar ke tak keluar. So wanita yang di luar sana, so mungkin korang kena tengok diri korang tu. Adakah korang PCOS ke bukan?